Assalamualaikum. Kak, ada nak beli kambing bakar kita? Oh, dah beli. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum bang. Ada nak beli kambing bakar? Berapa harganya? Satu RM28. Kalau nak QR boleh, cash pun boleh. Dia siap masak belum ni? Ya ini dah siap masak. Ya ini frozen punya. Harga sama? Ah? Frozen lain. Frozen harga dia RM45. Berat dia 600 gram. Ni berapa gram? Ya ini dalam 350 macam tu lah. Ni 20. 28. Ni? 45. Mana? Nak mana satu? Kita memang bagi ada brown sauce dengan coleslaw saja. Yang mana? Dia siap masak? Satu. Alright, nanti kalau abang nak beli yang frozen dekat atas ada. Oh, kat kedai besar ke? Ya betul, dekat cafe. Dekat atas ada. Bang. Cakap sikit bang boleh? Cakap apa? Beri feedback untuk V-Farm. Oh, ini first time datang ini. Ada Batu Pahat. Batu Pahat. Ada Batu Pahat. Dari pukul berapa bang? Dari rumah tadi pukul 7.30. 7.30. Walau awal lu. Kan takut cuti kan, takut penuh. Dapat 5 orang, datang awal lah. Alright. Ingat nak tidur sini. Habis belum buka lagi katanya. Betul. Chalet belum buka lagi. Kotak semalam dah sampai. Alright bang. Sorry sangat-sangat bang. InsyaAllah bulan 10, bulan 11 je tu bang. Baru kita akan buka chalet. InsyaAllah.